apabila ada bertentangan dengan hukum agama, jo ada diandung pakai hukum agama. Maka itu dalam Aceh. Sedangkan negara negara membagi dengan syariat. Bahkan tulis dalam kitab musuh kanyo pakai baju yang tangkuan. Harley Davidson ni ke urung temaya boleh baca-bacanya. Harley ya. Boleh baca-bacanya. Toto bacicak na baba baju. Tangkuan ni ke bila kamu bohong. Macam model tu baju dunia temaya. Mana ko? Yang muda hana mukubia lagi yang tu hana indah taga tanya mengumpul Allah Taala. Maka dia mengumpul Allah Taala buka pakai baju putih lagi lon malamnya ini baju putih nadakan putihnya identik dengan kesucian. Maka warna kesukaan dari Nabi leboh dalam dunia. Yang pertama warna yang kedua warna hijau merah. Yang pertama warna yang kedua warna yang ketiga warna hitam. Yang lebih warna kesukaan Nabi. Maka Nabi waktu kerja pakai apa? Yang lagi nyo. Cuba tahu nyo. Nyo nanti lagi nyo burda. Benar? Burda. Kemana? Kemudian Nabi pandai dan Nabi kepuduk ino. Kebunan dengan imamah ataupun sorban. Atau muncul tubuh ini anaknya. Lagi habis paharnya. Yang kebunan rusrah. Nampak? Yang nama itu pakai Nabi. Kemudian Nabi pakai baju putih. Kemudian Nabi pakai sorban putih. Kemudian Nabi pakai warna hijau. Hitam. Pakai warna hijau. Maka waktu Nabi tajak umrah. Tiba ziarah Madinah bakar Nabi, bakubur Nabi. Yang rozahnya hijau runci. Contoh yang kena jauh di hijau ni. Kan? Kemudian Nabi pakai warna hitam. Maka kepegah ada ilmu mengandali. Barang tiga tu yang kain kandang warna hijau. Yang kain kandang warna hijau. Maka urungnya akan didubi oleh Allah Taala. Kuat pada pandangan. Kong mata. Mana bagak buta. Tapi kalau ada warna merah. Yang jadi jika ada warna merah. Nampak deh? Jilbab merah, dempu-dempu merah, tutup bagi goi merah. Oh gincu juga merah, mana mungkin gincu hijau dempu. Saya bawa gincu hijau, punggung. Gincu juga warna merah, tahu nak? Karena bibinya merah, mesti berbahagia. Tapi yang belum pegang pakai warna tapi nemu terdekat warna merah. Nampak tak? Pakai warna mutedekah warna merah. Merah mutedekah. Dan paling pun kerincing. Waktu biar. Kemudian runci berbahagia. Leh Nabi dioperasi, leh Nabi pakai baju putih. Muhammad siap kata berangkat. Muhammad siap. Muhammad kata akan berangkatkan dengan sabuk kendaraan cukup mewah Muhammad. Apa itu Jibril? Yang kenyang Muhammad. Kendaraan disediakan di Allah Taala. Jadi Nabi Syura. Ya. Jibril uliku. Apa lagi? Jibril bertindak sebagai sopir, kemudian mengkail, kemudian Nabi. Pertanyaan urusi berbahagia. Apa makna burak? Hikmah daripada burak. Apa mau? Sama. Nabi Muhammad telah mi'raj dengan burak. Siapa Nabi kerja dengan burak? Buraknya urusi berbahagia, koninong dan kon agam. Koninong kon agam. Artinya apa? Agamanya tapo. Anjir bertukar dengan ada. Yang gek-gek dengan juga tu. Bahawa agamanya tapo hanya bertukar dengan adat. Artinya puya apabila adat bertentangan dengan hukum agama, so adat dilandung pakai hukum agama. Maka ikan dalam Aceh. Sedangkan negara negara membagi dengan syariat. Sedangkan negara adat mengikat dengan agama. Jika kau negara membagi dengan syariat, negara adat membagi
dengan agama. Menyona ada bertentangan dengan hukum agama. Cok ada ti gede. Contoh ni dalam kerja perkahwinan. Nah istilah peh batik. Inona. Ana. Dah apa kecil? Peh batik. Ana ko. Alhamdulillah ana. Balu di sini na. Apa dah? Bek na. Selanjutnya dalam kerja perkahwinan dipuduk kibah. Kibah. Yang beda dapat uang punya anak kibah hantar luri konyo. Betul tak? Kini dia tengok dia dapat uang. Gunung kelabih nanti. Wadem kawin bunda kibah. Karena goyang nek nak. Apa dah? Goyang nek ada darah goyang. Tuhan nonton tu. Jengung tu. Pupul ruang kodoh tu. Goyang kibah. Jengku. Semanyong wujud. Menorku. Tak puduk rumah tanya acara pemanang pucuk je dengku. Pemanang pucuk. Jut pun ha. Kena nak pemanang pucuk. Yang cinta ni jauh wujud pun ha. Kau nak? Jut pemanang pucuk pun ha. Kak. Maklum kata pemanang pucuk hanagon. Pakau hanagon je dengar dengan orang. Tanya bapak kurang lain tengok. Kak. Ina pemanang pucuk kau nasih di tengah. Dan kalau ke? Kau nasih yang ina ha. Nasih berdua ha. Lagi kejar nasihnya. Ni kita toto habis dapu mandi kita macam kahwin. Alahai kita hari ibu yang toto bau dapu mau Bandung dia. Kau nak? Mau Bandung Allah nak kecoh Allah macam tu habis oh Bandung ibu. Tak. Yang boleh lo kena pegahnya, yang cairnya mana? Pu yang anda ngok kan. Aja tengok. Nyok punai nyok mana? La ilaha alahai ma jadi mulai yang nanti nanti dia. La ilaha illallah. Ada tak? Nampak tak? La ilaha illallah. Pakai ada pun bila punyung boleh ngau. Tengok jam tangan. La ilaha illallah. Jadi tu jangan haluh-haluhnya. Pandai? Alahaitun taja amano. Oleh mana? Lagi jandu lah. Ya, inanda kita tolak. La ilaha illallah. Jid kapi dalam bacanya. Dalam bacanya jid juga. Tapi maka dipegang dalam kitab tauhid, dalam kitab suci. Tengok. Kitanya jil tetapi antara mata putih dengan mata hitam. Artinya punya tu datang dengan kekafiran apabila taubah kalimat la ilaha illallah. Nyata menyona tinggal tengok dan beres. Nyona muda-muda lagi nak tengoknya beres. Tunjuk apa? La ilaha illallah. Tuhut apa? Al-Amjada. Nampak tak? Ya. Lagi nanti tu tengok. Berai. Namanya apa lagi bahasa dia? Curi-curi cuda tu. Oi, curi cuda. Berai dengku. Pegang je pada dengkunya balik kereta dengku tu. La ilaha illallah 20 orang mentang kayu. Ada lebih hari dia dah kupeh lagi gini je. Kalau zikir pada mana la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aje suluk gigi orang muda sini jaga pada kuih. La ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Aje nama lain di muter tu. La ilaha illallah. Jawab apa? La ilaha illallah. La ilaha illallah. Bina yang patah. Itu belajar ni. Ulang pertanyaan. Orang luku, mana lagi nak luku yang bakal kalimat ni nak salah. Enggak. Selanjutnya, Pak Tanda Dom
Duduknya kau di daerah baru, ibu duduknya mana? Dia jauh lah. Ibu duduknya kau. Wadah ibu duduknya, wadah ibu mana? Nanti orang ni mana? Yang kadang kau agak mendung. Tukang pedu kau nak? Mana? Kenalan deh, kenalan. Yang tukang pedu ah. HP mandu miri tukang pedu. Sama, HP mandu miri tukang pedu ibu. Orang tanya di kanan dia akan naik. Haru mana? Haru. Yang wadon kan haru kau sekian aku. Kaji anak kau nak, anak kau. Ibu pertanyaan, dalam nunggu. Nyok pegang hukum juga. Juga tu kanan nak pergi ada dulu gitu. Tak kayu. Bagaimana anda muda? Juga. Ini pun ada mandu. Dia apa? Nyokong bukan. Itu nyokong bukan. Ada agama bukan. Dah. Tunggu. Hukum tok dah boleh bagaimana tunggu. Faham tak? Yang dah anaknya cipinan kuku. Dah. Hukum tok dah boleh bagaimana tunggu. Faham tak? Tengok. Ada anak view tu. Gimana ya? Anak apa? Jelas. Anak apa? Tok dah boleh. Tok dah boleh. Barang 300 yang pernah pakai ini Dubai dalam dunia. Minum pun ada. Apa? Ada kala tok dah boleh wadah undang umum kahwin. Pakai rapai. Tahu tak? Rapai cok mata buku. Cok tentu. Main dia lah. Yang buka apa? Ada baju. Dia berdoa ke baju. Ada baju. Dua mata dua anak udah pulang dari penanji dangkal ilmu pengetahuan agama duduk pada kubur dipegang di kubur. Barang 300 yang menentok dapur dalam dunia pun kena buahkan. Apabila mati urunya tengok kiamat ada kebangkit Allah puji kebutuh Allah. Puji kebutuh. Dah ni? Mana? Dia muda ni itu dekat. Mana? Nak ni? Ada? Makanya nak laku-laku pakainya uji BMN ni dah. Ulun nangam di doa ulun rumah. Balik, nanggoknya untuk kimi. Balik, cuma kahwin. Oh, gintat itu, gintat penanding itu, darah kampung lu. Kemudian merumpuk tu mana berpegang tu. Bang, lu. Jika tamu rumah tiga, apa jalan tu? Hanya dan rujuk ceramah. Ide kamu tu payah ceramah tu. Ide kainkan kamu tu dapur. Yang khalifah ni yang gelap. Oh, khalifah. Oh. Jadi puput. Mendapur tu. Dia mendapur nak tok-tok. Oh, dia tukang tok. Jadi menurut bang gelap. Yang pucuk tikin putok Pak Dro ni tiga je. Pun aku putok Dro. Oh, baik pun baju. Bapak je kebai. Wadah nak kapai. Kati pun tiga orang kapai. Bangun main baju. Bukan dia dulu. Abang tua. Cik tua. Apabila drone mentong pakai MMN dapur, kaji review. Pakon luku. Apabila drone mati tengok, hang pukul dah apa gaji kemudian pukul betul. Betul drone. Nah, lo maka drone-nya telepon belum tunggu kat review daripada rapai. Tahu review pada rapai dah. Jadi ada cara-cara omong drone pergi dapur, pukul sama, kabar. Ini nak sama omong gawe. Nah, bukan sama anak nundang gong, nundang lon. Nampak? Ini dulu sama, baju juga omsong belum, juga pendong. Nampak? Dan adat-adat berdengan dengan hukum agama apa pakai? Ya, Pak Dom ada berdengan dengan hukum agama. Lanjut ji, ngolo. Ada berdengan dengan hukum agama. Bak-bak pesta perkahwinan ibu dia lagu wilayah. Nah kan? Urung jauh undangan ada lengo tapu. Ada lengo tapu dan jauh undangan Pak. Kau tahu ada lengo tapu. Ada lagu yang mengangkat tadi nyo lagu jamru deh. 30 menit kita di sini tanpa suara. Terima kasih.
Guna wow teping gajah dua kali di peloton halang kumpul. Kau nak? Wadah dah berapa bila anda tu ayah kau mana dah berapa? Bajan tuk ni. Baru. Mak you nak nija. Nah, udah pat mai rumah, mai bapa mai di peloton halang kumpul. Rumah tu nak dekat dua orang tu. Kamu pelotton tu dekat sebelah jemur. Kau nak? Mangak dah berapa? Yo mai bila ikut lagu bibir ayah ini mau. Gedung. Payah dah pegang abang ayah menek benar. Pada nek orang no. Baru nek yo anak anak jiran ku apa yo. Anak mangak dah pegang abang. Kau nak nek? Puna talak mai dah kudek lagu ada kau nak? Atau kudek lagu Islami puna talak ai. Hidup ini bagai lampu dinding yang dinyalakan di malam hari. Apabila minyak sudah kering, dia akan pasti padam sendiri. Kau jadi budek lagunya? Ada kau dengar duduk pelamin, dengar duduk dah lintu nawa, dengar duduk pelamin. Kau jadi lagu-lagunya tu. Sampai bila Israel datang memanggil. Ikut dah lintu nawa, dah orang meninggal ikut. Lagu apa? Macam dengar. Apa? Anak apa hati dia? Yang pertama kembali bapa kau perkara burak nongkon ninongkon agama mendadak agama ini sah. Satu, hanya mencampur dengan resah, hanya mencampur dengan adat-adat yang menentang dengan hukum agama. Lanjut. Ni dengar. Tangguh. Jangan ke mana-mana, tetap di Damai Indonesia. Tapi kita menyalahkan pun binatang yang lebih perlu. Baik itu kameng dan yang perlu kameng. Kita mau dalam bau lampu kau. Habis bapak pada kau ibu. Yang cok kameng pulau ni. Yang sama dengan pun ada orang kampung ni. Maka kepegah tu dia Abu Syam. Apabila terdaun nak belara kameng, nak belara kebu, nak belara lemur, kameng yang hana diklat, dipula merasa yang upin naik pajuh dia binatang dan bunuh. Dia mengontok saya kameng mentong lain yang baik dipuluh sehari. Ini nak belara kameng pak? Belara ni. Jom nak belara nikah. Neri. Nikahnya nak perlu you, tupuk dia awak. Okah kameng lu, bau. Hidung jauh jalan. Lemah pada kau, dipaju boleh. Apa? Dipaju boleh. Yang salah kon kameng, umpok. Kameng. Karena binatang tak didik, dipatihi. Tak didik, dipatihi. Han patih dan kuci kalau noi patih. Awak dah nak duri tio, free. Tio. Bahasa tanya beyu, burung beyu. Dah. Ilun nak boleh di roh. Boleh? Nak boleh di roh konyang tunggu suri. Dah. Konyang penyanyi nak belara tio. Tio. Tio maksudnya burung beyu, hati beyu meniru. Pak tio konyang meratib. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ibu dengar pak tio nyam belah. Tip bengong ibu pak tio nya meratib dari meratib. Di bulan langsung je di meratib tio. Lakuan anda patah itu kita dot tanya. Kemudian apabila inong gonya dengar hoi mana, yang tio ni hoi mana je. Hoi di mana je. Unjuk pun ana. Yang tirulun pula, tiung pakon juga puno. Ipati. Nya. Pakon kumpul kami hanya tak puno. Mana? Pakon kumpul kami kumpul hanya tak puno. Binatang kau tak didik, kau siapa nak jasa mana? Manuk cik didik. Tak didik manuk, tambah lain. Dia bulan langsung balik jasa. Kupoi. Di bulan manuk itu kok. Kau nak? Padung kau manuk tu kok. Kau lihat apa? Icok lampung buat apa? Pukul bak gede lihat apa? Kau pun buat apa yang tu? Di bulan buah manuk itu buah kupoi. Kau nak? Bagai belah dia.
Mana urang raya, mak megah, nak kenduri, dasi mana? Bagai bala datang. Padahal mana umpunnya anak mahal-mahal. Lok ke baju. Cetuk. Anak mahal-mahal ke mana? Tapi apa balasan mana kepada pemilik dasar pemeliharanya? Titi bulun, icu kok. Anak mana terbabah nayu. Kalau lagi dia nyuruh nayu. Tapi dah belara tu. Kabar. Tidun, 2 ton, 2 ton, 10 ton, 5 ton. Kat 7 ton. 8 ton, 10 ton, 15 ton, 16 ton. Hai balak dia tahu mesti. Tu agen mana maknanya? Nanya kolon ke tu? Makanya nana belara binatang. Nikah dengan orang tua. Nikah. Kolon bengih kau. Cuma lon beranya hukum agama. Jana kami nikah bergogok. Dah. Dia nikah bergogok dia rabi, dia jumpun. Karena binatang anak salah. Maka dalam bab pisah saja dengar. Dalam bab pisah. Nak baca dalam kitab. Apabila tak apa-apa binatang. Ya, perkara wadah ranyo dalam gunung atau di luruh bodrin. Wadah luruh bodrin tak cok hukum tak dah. Benar-benar. Pandak tanya kungkong gunung. Yang guru akhirat dia kisah tanya dengan Allah. Nabi pun binatang. Kecuali pun binatang yang buat merugikan. Lagi bui. Suri bui. You understand what the meaning of bui? Bui. Kemudian tiko. Anak bakor. Rupa tiko mirip membui. Tiko je kalau kau cincus. Info. Anak apa binatang? Bidanya bicut mandang mi tak ada baju ukut. Mi dah tipak. Mi dah puduk ukut. Di baju ukut dah mi. Tu salah. Salah nanya ke? Anak deduk. Tu dia tipak mi. Padahal salah tanya. Mana deduk. Tanya mi dah tipak. Buat tipak mi. Bui baju bawah ketilah. Tanya anak pakai bagus. Bui baju bawah bi. Tanya anak pakai bagus. Tu salah. Tanya salah bui. Maka tanya benda sipun dia. Pukul bagus. Supaya baik nama bui. Baik tempat tak pula bang ketilah. Tak pula bang bi. Macam ijak bui pegang kat bui. Baju bui. Cuma dia tegak. Baju hiu. Yang burak bunuh ikan unci berbahagia. Menandakan binatangnya ikat. Baik dia merangkau. Karena dosa yang baju dia tengok. Akan berteman kontrol tengok. Mau urus akhirat. Kita mau Nabi Kimum sembahyang dalam Masjidil Aqsa. Kemudian sah Nabi gecok minuman dia dalam surga. Leboh minuman. Kepuduknya ke Nabi. Wadai kepuduk Nabi. Gecok ke Nabi tutu. Wadai gecok dan Nabi tutu. Gecek dan Nabi. Wadai gecek Nabi kekendak Jibril. Muhammad. Fitrah Muhammad. Suci Muhammad. Katakan dipilih tutu Muhammad. Tutunya lemak-lemak mameh Muhammad. Maka umat kata lemak-lemak mameh ya Muhammad. Jika ada umat Muhammad, lemak-lemak mameh. Yang malim hana ubat. Yang bangsa pilih buita. Malim almarhum babuya hana ubat. Yang bangsa turun Aceh. Tu wanyo anak saya. Tu wanyo. Dah. Tingkat cerita runci berbahagia. Nabi ulangit. Merumpuk dengan Allah Subhanahu wa taala. Diwahyukan kemayang surah Maryam 50 wate. Takah nak lagi kurung le 50 wate runci merumpuk dengan Nabi Musa. Merumpuk dengan Nabi Musa bertanya kepada Nabi Musa, Muhammad, pernah oleh datang daripada Allah taala. Semayang 50 wate. Teruskan Nabi Musa, Muhammad, lagi kurung Muhammad Allah taala. Karena umat kata anak mampu dipegat 50 wate Muhammad lagi kurung. Allah Nabi Muhammad ke Allah lagi kurung. Dia lagi kurung. Dikurung tu lagi kurung. Tinggal lima. Terus Nabi merumpuk dengan Nabi Musa. Waktu merumpuk dengan Nabi Musa runci berbahaya kita tanya Nabi Musa, Muhammad, kalau kurung Muhammad, kalau Jibril. Padung kurung, dikurung. Tinggal 5 Muhammad. Gotu Musa. Gotu Muhammad. Kena Nabi, dia Jibril balik.
Terus Muhammad. Balik. Nabi Musa dipeluk kau kuih. Nya tempat Nabi Muhammad di peluk kau. Oh, mak anak boleh dalamnya. Maka nak ulingo ceritanya peh dia. Allah. Sipalah kau nak gerik tu. Ada gerik tu. Anak boleh. Pertama waktu anak bayar sembahyang. Maka yang kena sembahyang 5 waktu, udang runci dengan ilmu dan dengan tata cara laksana yang diperintahkan dalam agama. Sembahyang runci 5 waktu runci kedua suruh semalam. Karena orang anak sembahyang runci anak tak penikah anak duta yang paling ayu. Maka orang yang anak sembahyang subhanallah aduta tengok orang akhirat. Maka waktu Nabi Musa ibu kalau kita bawa kampung cukup laga. Cukup laga, pakaian cukup laga. Jangan Nabi Musa Allah. Allah, apa lagi nyo kampung laga atas. Muhammad, Musa, urang lang kampung nyo taat belum beragama. Maka kampung laga. Kemudian melewati urang tidur anak sembahyang, gerah muka mati dalam kampungnya. Wadah gerah muka. Ijib deh binatang pijut. Genong bak air mati. Di mana oleh urang mempunyai kes. Kemudian bertanya mak gejak oleh Nabi Musa kalau ke kampungnya habis kering mendung, kemudian urang pijut binatang pijut. Bertanya ke ya Allah, apa lagi nyo kampungnya ya Allah? Musa, tidur urang anak sembahyang lewat ke kampungnya Musa. Kemudian dirah muka, iji hilai lampu. Ipajuh dia ukut mati. Ipajuh dia binatang pijut. Genong bak air mati. Genong urang pijut. Jadi berada duta urang anak temaya maka melalui momentum Isra Mi'rajnya lagi doa Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan urang-urang dono lagi doa Allah wujud ke urang-urang yang mudang semaya amin ya rabbal alamin. Kapua keluarga kunci berbahagia karena di bulan 2 lungo anak pilun tuan kurung datang istirahat sebelum gerak kaki mari sama-sama sambut jaro dah berdoa ada punya naji kena doa kaji nebu kaki. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجدنا ولجداتنا ولمشايخنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا آتنا في الدنيا حسنة في الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصلى الله على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Kadang nak kata salah, silap bahasa kurang sempurna terlebih dahulu tuan laki maaf. Kalau tuan berunci, jalan tetap istirahat. Mungkin salah baru tuan berutu, kadang terlaju ujung punca terlebih dahulu tuan laki maaf. Kan maaf. Kalau ada sumur di ladang, boleh kita menumpang mandi. Kalau tidak ada sumur di ladang, janganlah anda tak mandi-mandi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.